Ya kan? Aku rasa tim diorang tu akan kalah sebab dalam tim diorang ni tak ada suara perempuan. Wah, boleh kau cakap. So dia takkan jadi sweet sebab tak ada suara perempuan. Benda orang dah biasa tengok, orang dah bosan lah. Benda yang tak biasa tengok ni orang nak tengok. Di dalam konten Pick Up Line tak pernah lagi sejarah hidup aku kalah lagi tau. Sentiasa Weh, menang. takutlah dengan Syami cakap takut aku jatuh cinta dengan Azan. Apa kau tengah buat ni? Oh, Weh, takutlah dengan Syami cakap takut aku jatuh cinta dengan Azan. Kan dia cakap tak ada sejarah lagi dia menang hari. Oh, tak ada sejarah lagi. Yelah sebab kau mana pernah jumpa aku kan. Sebab tu kau tak menang. Kalau jumpa aku insya-Allah kau kalah lepas ni. Itu je. Aku boleh janjikan tu je. Aku janjikan tu je. So kita akan mulakan. Okay, bagi. Dengan Lover. Silakan. Harry start dulu. Oh, saya start dulu. Sebab awak lelaki, awak kan pemimpin saya, awak start dulu. Okay. Aku dah macam dah lupa dah pick up line aku tadi sebab asyik fikir pasal kau je. Okey, dengarkan. Rizan. Rizan lah pula. Azan. Ya, saya. Dalam banyak-banyak superhero lah. Kita ada Superman, Spiderman, Batman. Hero apa paling kau suka? Awang Kenet. Awang Kenet ah. Awang Kenet. Saya suka Awang Kenet. Abang Kenet. Tapi aku rasa hero-hero macam Superman, Batman tu kau tak payah fikir lah. Sebab aku ada di sini untuk jadi your man. Terbalik tu. Patutnya your man yang tu, yang sana tu. Kau your girl dia tu. Jadilah aku tak nak cakap lebih dengan Sydney. Ibarat kalau aku benci Sydney, ibarat aku benci bapak aku sendiri tau. Nama Syd pun dah dalam nama bapak aku. So aku tak boleh nak benci lebih. Tapi aku akan balas dengan aku punya pick up line. Okey, cinta dengar kan. Alright. Okey, Sophie. Ya. Nama pendek kau selalu orang panggil apa? Sophie kan? Sophie. Aku tak suka. Habis tu? Aku tak suka orang panggil kau Sophie. Sebab aku lagi suka orang panggil kau Damia Auni Sofia. Nak tahu sebab apa? Sebab nama panjang itulah yang aku akan halalkan satu hari nanti. Contoh bikalan. Contoh bikalan. Oh. Okey, silakan. Banyak dengar macam ada lagu-lagu. Nama awak apa? Harry. Saya panggil Awish boleh? Awish. Awish kenapa pula? Sebab I wish I could marry you baby.